Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang ke UP Barakah Channel. Kali ni, Ana nak kongsikan sekadar perkongsian untuk rawatan kali ni. Seorang pesakit yang selalu mengadu sakit bahu. Sakit bahu ni sakit yang macam mana? Sakit yang macam diduduk. Macam ada benda duduk, bila pergi mengurut, tak ada apa. Lepas tu selalu mimpi pelik-pelik dalam tidur malam dia. Ketika Ana scan, tiba-tiba dia menangis. Air mata jatuh sendiri. Seolah-olah ada sesuatu yang selama ni dipendam dalam tubuh dia. Bila ruqyah dibacakan, reaksi makin jelas. Tubuh terasa berat, nafasnya makin jadi laju, tangisannya makin kuat. Allah sedang menunjukkan bahawa ada gangguan yang berlaku. Kadang-kadang kesakitan ni bukan sekadar fizikal. Ada yang lebih halus yang hanya Allah yang tahu. Semoga Allah memberi kesembuhan kepada pesakit ni. Dan kepada sesiapa yang sedang diuji dengan gangguan yang tak terlihat. Ya Allah, tenangkanlah jiwa-jiwa yang gelisah dan sembuhkanlah tubuh yang sakit ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga perkongsian kali ini memberi manfaat pada antum-antum semua sebagai rujukan. Jangan lupa follow, like, share, subscribe UP Barakah Channel. Assalamualaikum. Jazakallahu khair.